Guys, nampaknya aku dah jumpa dah speaker yang aku boleh guna untuk buat bercuti pada akhir tahun ni. Speaker apa tu kan? Memperkenalkan, iaitu Sony Gear Sony Go Boom 6 Portable Bluetooth Speaker. Ada Boom. Kan lain macam nama dia. Apa yang menarik mengenai model Boom 6 ni? Dia punya Bluetooth guna 5.4. Seperti kau tengok juga dekat dalam video ni, ada highlight spec dia yang menarik juga. Ada IPS5 yang sebab tu aku bagi tahu tadi. Kau nak buat pergi travelling pun best. Dia punya charging battery pun tahan lama. Yang menarik, ada siap support 1 year warranty. So memang sangat nice lah. So jom kita unboxing. Pengalaman experience unboxing macam mana? Standard lah macam unboxing produk speaker lain yang aku pernah review sebelum ni lah. And another yang kau akan dapat iaitu USB-A to USB-C cable untuk korang charging, dan juga user manual lah. Aku recommend sangat untuk korang baca user manual ni, sebab confirm kat sini dia ajar cara nak guna fungsi dan sebagainya. So daripada segi design overall best tak bang untuk model ni kan? Pada pendapat aku, first impression aku bila aku pegang, quite nice lah. Dia punya quality semua solid. Dia siap lagi provide tempat untuk kau boleh pegang lagi. So memang sangat nice, senang untuk bawa pergi travelling. And dia punya button semua standard lah untuk kita power on off, dan juga play power forward dan adjust volume sebagainya lah. Dekat belakang ni support port yang quite standard juga. Ada USB-A, TF card iaitu memory card, dia juga 3.5mm AUX port lah. And dekat bawah ni overall standard. Dia punya kaki untuk kita stablekan, dan juga tali yang macam aku bagi tu tadi, senang nak pegang dan senang nak bawa pergi travelling lah. So jom kita power on speaker ni. And first impression aku, wow. RGB dia memang smart gila, memang lawa gila. Nanti aku nak tunjuk juga something yang menarik yang kau boleh adjust dekat RGB tu. Tapi sebelum tu kita connect dulu speaker ni dekat phone kita. Cara connect dia standard lah, guna Bluetooth punya method. So sama je lah macam kau connect TWS bar dan sebagainya. And then voila, connect just like that lah. Macam aku bagi tahu tadi, macam mana adjust RGB dia. Tekan je satu button kat tepi tu, and then kau boleh adjust lah. Nampak tu macam-macam mode yang kau boleh adjust. Nak boosting effect boleh, nak solid pun boleh. Kalau sekiranya kau nak padangkan terus RGB dia pun boleh lah. So jom aku tunjuk music tadi pula macam mana. So boleh layan guys. Macam mana guys? Okey tak? Pada pendapat aku dia lebih kepada bass lah, dia punya tuning lah. Bagi siapa yang minat bass, kau akan minat lah. Apa aku buat sekarang, aku test pula dengan lagu guna pendrive yang kau boleh dengar guys. Terpaksa berpisah untuk mencari Bluetooth mode. Kesimpulannya, kalau nak dengar lagu tanpa guna phone pun boleh guys. Now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, cat. I'm always angry. Mengemangkan bulu dengar. Kan macam aku bagi tu tadi speaker ni memang best lah. Kau nak buat dengar lagu, nak tengok movie semua memang syok lah. Macam mana pula nak buat main game, boleh ke? Boleh aja. Nampak tak dia punya drifting tu real tu. Pakai speaker ni je. Itu aku cakap speaker ni memang padu lah, walaupun dia portable yang kecil. So kalau sekiranya kau minat nak beli, aku akan provide link description. Harga tengah promo, secepat beli guys.